Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. Don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. I tengok ucapan ni bagus. And then you have to mention MT. And then end of course lah kita nak finish again. Tapi kalau you dah fikir mandat tu okay lah. Cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja. Sebab dah solid dah tu. Mudah. Itu I tengok tu juga. Tu tengok congratulations lah. Aku dengar ucapan tu. Bukan main. You ialah dengan orang duk dengar tu. You tahu siapa cikgu saya kan? Good lah, good. I'm very impressed. Ini cikgu. Proud of you. Cikgu, thank you. Cikgu saya yang ajar ucapan ni orang yang saya tengah cakap ni lah. Apa dia, kita pula ada keadilan punya kita punya MKT, dia punya MPP. Okay. Dia duduk gelak. Aku tanpa kerja apa ni? Dia ikut Perhimpunan UMNO. Kita keadilan tau. Apa yang duk sibuk pun. Dia orang gelak. Tapi dia tu, Presiden pun dengar. Saya dengar sebab penting saya nak bincang dengan dia. No, good. Cuma orang yang tak tahu background macam ada DAP dia worry lah sebab ini. Tapi bila naik conclusion tu, of course jauh lebih baik daripada keputusan MT. Betul. MT kata tunggu elections. Betul. Ini kita anytime. Bila perhimpunan memberi mandat pada Presiden, that is much easier than usul. Because mood tu clear, mood tu dah memang solid dah, semua berdiri dah keluar kan. Betul. Kaedah dia go against that motion tadi pun kena 5-6 kali. Betul. Cuma nak get, if one can get one minister resign dulu, tapi tak ada berani dah saya kuasa. Penakut. Dan yang Perak je lah, apa nama, Samsul je yang boleh. Samsul. Betul. Kalau dia boleh kata, then 1 or 2 days ni nampak saya respect mood perhimpunan, saya orang UMNO, saya patuh habis. Then siapalah, kita tengok siapa. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your concern, thank you for your moral support. No, aku follow, kira aku kerja aku dengar pimpinan UMNO ni benda punya kerja aku. After 23 long years. Yeah. Okay, thank you. Dengar follow sikit tapi tak ada dalam cari ni. Tak subjek analyze. Tapi macam ucapan pembukaan tu memang ada boleh agak dah. That's okay. MT punya debate pun bagus lah. All the fungsi perhubungan bagus. Syahidah pun kena teruk. Then finally itu bagus. Yang Jazlan ni bagus lah. Jazlan ni memang kita letak dia kendian sekali. Nak sapu yang 50-50. That is the problem. Good. Betul lah. You punya pengulungan abang bukan confident about bagus. Thank you. Thank you so much. Jadi kita jumpa Selasa ke? Malam. Okay. Time sikit kalau ya biasa. Okay. Alright. Okay, cuma now tak habis tau. Kita ada sikit lagi tu. Nak kena, because kalau katalah you dapat ngadap then dia tak, maknanya kena emergency MT tau. Tak apa. Akan duit. Because kalau buang sidik, bukan nanti aku ngadap, nanti you tak boleh jawab. Macam sekarang. Okay. Okay. Hopefully dia bagi you have a few days kan. Okay, right. Okay. Thanks lah, good lah. Alhamdulillah lah. Beritahu Midah lah. Ini first time Anwar bangga. Okay. Nanti apa nak report kat Kiai. Okay. Okay. Assalamualaikum.